Okay, masih lagi dalam bab zorof. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ini latihan dia. Ujibu anil as'ilah at-taliyah. Menjawab akan soalan-soalan yang berikut. Ujibu anil as'ilati taliyah. Jawapan menjawab tentang soalan-soalan yang berikut. Aqra'u summa ujibu. Saya baca dan saya jawab. Aina al-filu. Di mana gajah itu? Jawapan di muka surat 65 ya. Aina yaqifu al-asadu. Di mana berdiri singa itu? Aina yatiru at-ta'iru. Di mana sedang terbang burung itu? Okay. Yang keempat, aina yanamu an-namiru. Di mana sedang tidur singa itu? Okay, kamu jawab ya soalan. Okay, untuk soalan di bawah. Amla'u al-faragh bizarfi sahih. Saya memenuhkan al-faragh ruang kosong bizarfi dengan zorof, kata keterangan as-sahih. Zorof lah yang fauqa, tahta, yang kamu dah belajar tu, dengan zorof yang sahih, yang betul ya, yang sesuai. Soalan pertama, wada'at ummi, telah meletak ummi ibu saya as-sahnu, piring, tempat kosong, al-mindadatun, atas meja makan. Mindadatun, meja makan. Soalan kedua, wada'a akhi, telah meletak akhi, saudara saya, saudara lelaki saya, sama ada abang atau adik lelaki, al-kuba, cawan, tempat kosong, as-sahni. Yang ketiga, wada'at ukhti, telah meletak ukhti, saudara perempuan saya, kakak ke adik perempuan ke, ukhti lah namanya, al-mil'aqata, sudu itu, tempat kosong, as-sahni, piring. Okay, kamu cari jawapannya ya, di muka surat 65. Yang ni muka surat 66. Okey, sekian.